Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akidanish Benzaro Azim daripada PISMP Ogos 2024-2028. Jadi pensyarah saya Dr. Zul Aizam bin Yassin iaitu mengajar PJMS 3273 Pentaksiran dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan tentang protokol ujian kemahiran sukan dalam badminton. Jadi kita teruskan dengan pengenalan. Jadi yang pertama kita masuk kepada pengenalan. Badminton ialah sukan raket yang popular di seluruh dunia. Dimainkan secara berpasangan dimainkan secara berseorangan ataupun berkumpulan. Sukan ini memerlukan ketangkasan, kepatasan dan strategi untuk memperoleh kemenangan. Dalam konteks pendidikan jasmani, penilaian kemahiran badminton penting bagi menilai tahap penguasaan murid secara objektif dan sistematik. Jadi tujuan protokol ujian ini dibina untuk yang pertama untuk menilai kemahiran spesifik iaitu servis pendek dan clear. Kemudian yang kedua mengukur ketepatan, konsistensi dan kawalan bola dan kawalan raket, dan seterusnya yang ketiga memberi data untuk penambahbaikan prestasi murid. Kemudian kita pergi kepada perincian ujian iaitu ujian ketepatan servis pendek dan pukulan clear. Yang pertama, objektif ujian menilai ketepatan servis pendek ke zon sasaran. Yang kedua, menilai keupayaan pukulan clear dari belakang gelanggang dan mengukur konsistensi pukulan. Kemudian kita masuk kepada kemahiran yang dinilai iaitu kemahiran pertama servis pendek, forehead dan backhand. Kemudian pukulan clear forehead. Jadi boleh tengok pada gambar tertera apa perbezaan servis pendek dan servis clear. Baiklah, seterusnya kita masuk pada prosedur pelaksanaan. Yang pertama, murid diberikan taklimat dan demonstrasi. Yang kedua, pemanasan badan dijalankan selama 5 hingga 10 minit supaya tidak berlaku kekejangan otot dan kecederaan. Kemudian murid melakukan 10 kali servis pendek ke zon sasaran dan 10 kali pukulan clear dari baseline. Setiap percubaan perlu direkodkan oleh penilai dan skor dikira berdasarkan ketepatan dan teknik yang betul. Kemudian arahan kepada murid, guru gunakan teknik yang betul, fokus kepada ketepatan bukan kekuatan semata-mata. Dan yang ketiga, ikut giliran dan peraturan keselamatan. Jadi semasa ujian ni guru sebagai penilai. Jadi guru boleh catat data-data yang telah yang dijalankan oleh murid dan berapakah sasaran yang tepat yang murid dapat lakukan. Seterusnya kita ada keperluan ujian iaitu yang pertama mestilah kita kena ada raket badminton, yang kedua kita ada shuttlecock dan yang ketiga kita ada gelanggang badminton yang sesuai lah supaya kita elak daripada kecelakaan. Kemudian kita ada kon penanda dan pakaian sesuai serta wisit dan yang penting sekali iaitu borang pemakahan lah untuk guru menilai dan mencatat prestasi murid. Seterusnya kita ada protokol penilaian ujian yang di mana yang pertama servis pendek 10 markah menilai ketepatan servis ke zon harapan gelanggang lawan. Kemudian setiap servis yang masuk ke zon sasaran diberikan 1 markah. Kemudian pukulan clear pula 10 markah dan menilai keupayaan menghantar shuttle lock ke bahagian belakang gelanggang. Pukulan yang sampai ke zon belakang diberikan 1 markah. Kemudian skala penilaian menentukan tahap penguasaan kemahiran murid. Jadi 16 hingga 20 cemerlang, 11 hingga 15 baik, 6 hingga 10 sederhana dan 0 hingga 5 lemah. Jadi guru boleh menggunakan data yang telah guru dapat tu untuk menilai tahap keupayaan murid itu dan ataupun tahap skala bagi murid itu dalam permainan badminton ataupun dalam kemahiran yang dia gunakan. Kemudian keselamatan dan etika. Yang pertama, keselamatan pastikan gelanggang tidak licin. Kemudian jarak selamat antara pemain. Pemanasan badan wajib, gunakan peralatan yang sesuai. Kemudian etika, hormati giliran, tidak mengganggu peserta lain, jujur dalam pemakahan dan patuhi arahan guru semasa melakukan ujian supaya tidak berlaku kecederaan ataupun luka lah kepada pelajar. Seterusnya analisis dan pelaporan iaitu kaedah analisis jumlah skor keseluruhan, perbandingan antara murid dan kena pasti kekuatan dan kelemahan murid itu sendirilah. Kemudian contoh analisis, jika skor servis tinggi, kawalannya baik. Jika clear rendah, maknanya kekurangan kekuatan ataupun teknik murid itu. Kemudian pelaporan,
boleh dibuat dalam bentuk jadual, skor, graf capaian ataupun refleksi individu. Contohnya macam murid menunjukkan penguasaan baik dan servis pendek tapi memerlukan peningkatan teknik pukulan clear bagi mencapai jarak yang optimal. Macam tu refleksi individu ataupun laporan. Kemudian kita ada kelebihan dan batasan. Yang pertama, kelebihan mudah dilaksanakan, objektif dan sistematik dan fokus kemahiran lebih spesifik dan sesuai untuk penilaian sekolah lah. Kemudian batasan dia ataupun kelemahan dia, tidak menilai sesuatu permainan yang sebenar, faktor emosi boleh mempengaruhi prestasi dan bergantung kepada ketepatan penilai. Jadi yang terakhir sekali iaitu penutup kesimpulannya, protokol ujian kemahiran badminton ini membantu menilai prestasi murid secara sistematik dan objektif dan bermakna. Ia juga menyokong pembangunan kemahiran motor serta pembelajaran yang berasaskan data. Jadi teknik ini ataupun proses ujian ini sangat membantulah pada pelajar untuk melatih pelajar itu menggunakan kemahiran yang spesifik. Contohnya guru untuk mengajar servis saja. Jadi murid boleh menggunakan teknik ini untuk mereka sebagai latihan harian mereka untuk kegunaan semasa dalam permainan supaya lebih permainan mereka lebih baguslah dan tepat untuk membuat sasaran. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.